Bismillahirrahmanirrahim, jenggo. Sepugit sangat, Mat. Tak lawan ikan ni. Oh, alhamdulillah. Mantap. Lesson yang pertama. Dia punya tarikan dia. Ini hari 26 hari bulan. Okey puan eh. Okey, selamat. Bismillah. Orang Teluk Mar. JT Alang. Kita menjenggo ini hari. Tekong ni. Tekong pun tekong lah. Belapan. Suasana. Bismillah. Pulau. Ui, sana tu lagi besar oh. Report masih mau hantar. Sebelum ada gangguan. Gangguan emosi. Kita yang kat rumah tu emosi semua tak stabil tu. Kita yang banci kan emosi tak stabil. Yang tak tahan dulu. Memang kau kat atas dah gasak dah ada lesen ni. Dah lesen dah lah. Tanda dia ada lah nak buka mulut tu. Tapi macam takut macam kau kono tu kan. Ya, starting kau. Ujung kampus. Kau punya kamera tu kau dah pakai belum, Mat? Dah. Tapi susah nak setting sebab dia kan kecil. Gemuk kan boleh lah setting, tak gemuk kan tak payahlah. Video tak pernah nampak lagi. Ada. TikTok? Video udang tu ada. Ada. Anak udang. Orang pelik, udang makan udang. Memang lah. Baru makan nak. Oh, orang mau makan orang. Batuk makan cucu. Apa ni? Ni tengah sikit Mat. Tak apa, ni untuk setup je, Mat. Ni kadang-kadang kita mana tahu. Ada joki eh. Jeruk apa tu Bang Uzi? Jeruk apa tu? Sampah banyak. Oi, azab ni bang. Botol Taisong pun ada ah. Iya, betul.
tanya kawan jap. Kau dia nak. Kau nak jual asam ni, Wan? Nak beli? Jual ke? Haa. Asam apa dia buat sini? Ni. Oh, mangga. Macam orang jual kat tepi jalan. Tak ada! Wah! Member satu bot lagi. Sudah surrender. Pop pertama. Yang cacing ni kena buka tutup lah. Buka je lah. Kan berlari dia. Tak. Bukan ada kaki lagi, Wan lagi. Biu kan tongkok je lagi. Cacing banyak ke? Tak banyak lah, tapi standby lah, mana tahu tiba-tiba dia orang cakap cacing makan. Cacing makan. Kau nak menjajau kan? Bergaduh pula dengan kau kan? Apalah. Janji kalau dah dapat putih asin sikit. Ayuh Wan. Itulah. Kita dah set up, kita pergilah ke port mana kita nak. Cuba nasib dia. Mana yang tak ganggu tempat kau, aku nak letak mancing sini, okey? Sini. Boleh? Okey, pindah. Air sana turun sana. Okey. Alright. Aku ikat ujung. Besar pulau Pulau tu. Dalam. Dalam sangat ni, lubuk ni Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dalam sangat tu. Dalam lah Mat. Kau paling mana? 2 kaki tu. Apa pula 2 kaki? Okey ke? Semeter 2 pun ada. Semeter lebih lah. Semeter 2 pun ada. Tengok sini lah. Tak tahan. Ke tempat aku ni lubuk. Yang tak tahan. Dah berlimpur. Dah pun hilang ya. Belum. Dah hilang kat mata. Ada ni, Wan. Ada. Kan? Aku rasa ada ni. Air tenang. Air kat sini tenang. Tu. Aku punya tu siapa usik tu? Ya. Jauh sikit. Alamak, tercabut. Tu dah boleh jauh. Cabut. Jam dah tadi. Bang siap. Kasihan tu. Cuba cadar lagi cantik kelabu ni. Itu hari kan kau selalu buang sia kan. Aku terbiasa pula masa geng-geng cikgu tu. Kau kentut? Bukan. Habis tu? Aku pakai ayat kau lah. Sial. Ngam-ngam cikgu tu. Ngam-ngam cikgu tu. Pada alhamdulillah. Tak ada. Ngam-ngam cikgu kentut. Tapi ada ketuk. Ada cikgu lain lah. Dia kentut. So cakap, ni dah buang siang ni, sekejap lagi mega-mega lah naik ni. Betul. Dia kata apa?
Tapi dia senyap lah. Babi lah kawan. Dah lah dia Yang dah lah dia mutawif tu. Ya ke? Ya, dia mutawif. Aduh. Bila aku gurau macam tu dia senyap tau. Yalah, mutawif pun manusia juga. Yalah, tapi dia macam pendiam sikit lah dia. Oi. Dia tengah Ricky tu kat dalam bot ni. Dia gembat dia nasi kau kan? Sampai sana. Oh, hala budak dia joget ni kan? Patutnya standby batu dalam ni kan. Siapa yang monyet ni? Yelah kau tengok tu. Orang ni nak memancing. Bukan. Lepas kan. Nampak suspend tiba-tiba mengadap ke sini dah siap betul. Lepas. Kau cari apa? Kau jangan sampai dan jadi monyet. Baru kau tahu siapa raja monyet yang sebenar. Udang tak dapik ni, kau mengacau yo. Pengacau utama. Tepi je lah. Sebab dia hanyut ke bawah. Dia tempat lapang sih. Ataupun kita ikat tangkai lah kan. Kau ikat belakang, aku ikat tangkai. Takut sampah. Kalau takut tengah-tengah sampah. Takut sampah langgar. Cepat lagi kan. Aku tengok apa. Alright. Kenapa takut sampah? Perasan kan? Mampus. Ni kat ujung ke? Ikut kau lah, ikut rapat sini. Kau keluar panjang sikit tak apa? Nanti dia kata keluar tu. Okay. Tolak keluar sikit. Biarlah tolak ni. Dalam ke tak dalam? Bismillah. Kalau tadi kiri dalam, sini dalam jugalah. Kalau ikutkan lah tadi. Tak jauh daripada pot lama kan. Dalam tak dalam? Boleh jauh tak? Macam tak dalam. Ketek siul. Betul eh? Buat tu. 5 minit tengok. Try lah. Buang dulu. 5 minit try. Lewat main jauh sikit tak apa. Aduh, kan dia bergasak pula ni atas. Serius ah? Ampun, tadi tak ada orang ke? Naik semua naik. Dia orang dapat info ni. Naik semua naik pula.
Bawa air. Basahkan jut lah. Basahkan jut Ya. Belum. Biasa lah. Dah. Di atas lah, air masin di atas lah. Kilang biru depan lagi lah. Sikit lagi. Depan lagi Kilang getah lama. Sampah banyak lah tengok tu. Baca doa sikit. Dia nak laburkan Saul tengah-tengah sungai ni lagi. Two hours later. Bismillahirrahmanirrahim, jenggo. Seporik sangat, Mat. Dia tak lawan ikan ni. Oh, alhamdulillah. Mantap. Lesson yang pertama. Dia punya tarikan dia. Senyum member senyum. Tak salah tempat Tak salah tempat. Tak. Tu dah ada lesen dah tu. Dah hantar gambar dah. Apa? Nah. Apa dia? Ada ke? Oi. Kasar. Video on. Kasar. Jadi galah ni. Galah tu, Mat. Wah, dia lagi. Mantap. Hai. Woi, wah. Ni gambar mana ni? Gambar. Satu, dua. Video satu kali. Galak on. Mantap. Ya, aku kena rembat copot pot kau ni. Ambil lah, baling lah ke tengah sikit. Baling jauh sikit. Try. Itu salah itu kan, baling. Biru. Wah, dia nampak. Sebelah je. Baik Tuhan kau selamat begitu. Sebelah je. Tidak, Titanic lah. Titanic. Pulau dia lain macam Mana Wan, Titanic Wan. Titanic. Karam di lautan sepi. Ayolah kita. Ayo pindah. One eternity later. Hai, duri. Oh, duri. Diam. Ya, suara menari tak? Buat hati tu dapat menari tu. Duduklah dan diam. Sorry. Bunyi dia tu. Tolong pula. Dekat pucung tu. Lalu, Gangga mau lalu pula. Buat cukup ikan tu. Abang lalu memang ngambang. Galah Haliwan. Galah. Galah. Lalu yang ngambang, dia nak ganjur. Bapak besar ni. Panas memang tu tengok. Ya. Mana Haji ni macam? Apa dia? Kawannya ada 3 ekor godang-godang. Tak tahu undur sikit. Kau boleh balik sana. Kita lesen pun belum ada lagi ni. Tak apa.
Wan tu dia. Tu dia Wan. Wan tu Ni, tarik ni, dulu. ni. Ni nak ambil tu. Tunjuk. Tunjuk. Ikan amat. Lock lah direct tu dulu. King of Duri. Hey! King of Duri dah tahu dah siapa King of Duri. Aduh, yai. Aduh, lah. Dia orang sama ke? Bukan, Ha? ni Muka kecil sama kan? sikit. Kau ketuk sikit kepala. Kecil sikit ni. Makan lagi saja aku bunuh dia. Asam tu. Tak menarik jahat tu. Awan. Ada. Habislah umpan. Alamak, aku tak perasan tu lah. Dah aku dah baling lah. Biar ke bawah. Nah, tarik depan sikit tu. Berada tu silap tadi dah lalu Sini sini. lah. Dia biar dia lalu. Dah tenggelam lah tadi tu. Silap berada tu lalu sini Tak masalahnya lesen 2 ekor dui ni. Tak apalah. Sabar je lah. Cakap rezeki. Tak tahu dah siapa King of Duri sekarang. Belum. Engkau itu oi godang-godang saya. Aku ni yang buncit-buncit je. Oi. Mana One Piece ni tak ada pun tak nampak. Itulah. Ada. Ha? Kau melawan. Susah tak? Apa lawan tu ada ke tak ada? King of Glamour. Oh, Glamour. Sebab aku dah memang syak dia dah. Sebab bawa lotak. Wan buat parang man. Ya, pula dia nak lepas ni. Belang sini lah. King of Glamour. Wah, bateri pun nak habis lah. Apa dia? Dulu air 360. masuk. Ha? 60. Bateri apa? Ya, 360 ni. Mana kau lesen? Ini mana dia senang. Itulah. Nampak? Lesen belum kunjung tiba. Nak dah boleh lah. Kau tak kentut tak Wan? Weh, ada Wan. Wan ada Wan. Oi, bosa. Ada Wan. Tanda ada lah Tanda dia ada. Tak lanjut kau jangan bagi kosong tu. Tak payah letak kakak lah. Letak je lah situ. Kau apa wonder. Itu macam menganjing aku kan. Supaya jut kau tu hanyut. Tak payah. Udang tu tertarik nak masuk dalam jut kau sendiri. Tak payah mancing. Mazhab mana tu? Aduh, biar dia berangkak. Woi, berat. Dia punya tarikan tu Macam mana boleh dia macam tu Apa dia? Dia ganas tu. Dia kecil kan. Hmm. Yang macam Rempit. Yang macam
Oh iyalah, tak ada rezeki terlepas. Terlopeh. Bukan rezeki lah. Dia kena pun. Jadi tak adalah kisah sangat. Kalau besar tadi tu mono. Tak kira nasib. Terjun. Terjun. Kalau terjun tu alang-alang cari ke bawah ni. Kalau susah dapat, terlepas lah. Spot lain. Jering tak? Nak tengok lah. Sebelah kan? Tu ada bang. One piece lah. One piece. Kita nak turun. Ya. Kalau tak cari tu bang. Tak ada lah. Tak ada. Ada tu ada. Belarang. Mana nak pergi? Oi. Ha, Atas tak ada? Ada. senyap. Tinggang tu, oi. Dalam air ni diam Udang. Nak atas tak ada? Udang dalam air mati Sial sobat. Udang dalam air mana boleh mati? Naik. Rezeki mah, rezeki. Ya betul. Betul. Sampai sikit Wan. Sampai sikit aku nak bagi tegak Wan. Akan sampai tu ya. Sampai tu. Ha. Sampai depan boleh ambil depan. Kau nak bagi togak Kau eja tempat kau cuma dulu. Kau boleh baling ke, tak boleh ke. Senang kau nak eja je. Kau nak tarik ke depan sikit sana ke. Weh. Tak payahlah. Tu. Melintang gini je lah sebab air turun sana kan. Tak, kalau kau nak buang ke sana sikit, boleh je kau buang ke sana. Lepas. Macam tu maksudkan. Okay, kau kena berdiri sikit lah. Sama je tu. Kau ikut situ je. Alah. Itu sama je kau ikat je tadi. Ni boleh lopeh kan. Lepas lah tadi panjang. Tadi panjang.
Selesa tak? Boleh tak? Okey. Ha? Boleh. Aku suruh kau ambil yang sana tapi senang baling tengah. Nah kan? Boleh jadi. Boleh. Ini kali yang merubuk dia. Wajar deh. Dapat! Dapat! Sampan! Aduh! Mentang-mentang dia dah ada. Sampan! Jangan lari sampan! Ya tu. Oi, dah pukul berapa dah ni? Wah, latung sampah. Years later. Alhamdulillah. Lesson pertama. Ribut sudah mari. Kita berteduh dulu. Jom. Hujan. Oi, apa bikin? Oi, hujan lebat oi. Hujan rahmat. Masalah aku dah lecun dah ni, member kat bawah ni. Dah macam katak dah. Perut tengah bersujud tu. Oi, sejuk. Yang juk tadi tu kan. Nah. Abang Dur. Kang Blue. Woi, berat. Berat. Hah? Mana dia? Woi, besar Kang Blue. Dapat duri besar sekali hujan datang ah. Dah. Hujan lalu. Lagi seekor. Tak ada hujan. Sasa lecun dah. Aduh. Cobaan. Hujan pun mancing tetap mancing kan. Mancing on. Janji jangan tetap lawan. jangan ada kilat dia. Kalau ada kilat naik jeti lah. Hujan makan dulu. Makan. Apa hujan masuk dalam ni halal lah. Baru pukul 2.30. Berapa? 2.30 baru. Ya tu. Babi. Memang babi. Dah penat tunggu. Kan ni. Ada dia. Ni bukan ini udang. Ini udang. Kalau macam ni duri seko, udang seko tak marah. Tapi kalau duri daripada pagi, siapa tak makan? Mereka dah merah-merah tu. Aduh. Macam-macam hal lah. Okey lah ada jenggot kat bawah bot. Angkat sikit. Ini baru king sesirat. King sesirat kau. Buka je lah. Besar lah ini kali. Besar lah. Macam anak ular. Ya Allah, ya Tuhan. Jauhan. Banyak lah sesirat ni. Jangan ayam. Kau nak berapa? Tak bagi kau lah. Kepala otak lah. Lalu takut. Aduh.
King sesirat. Dia kau yang paling king Ahmad, bukan aku. Salah. Aku naik sesirat, dia naik gala. Mat, kau mandram aku ni, Mat. Tak ngam ni. Ni baru betul. Baru nama mancing. Macam ni. Biru-biru. Angkat je. Dekat je. Sabarlah awak. Oh, lambat lagi. Nak makan ni. Lagi. Tak apa. Aku tolong rakamkan momen kau. Pukul 4.30 habis kau mana ni? Balik ke tidak ni? Sabarlah kalau 2-3 kali lagi dia naik. Mestilah. Hei, Biru kan macam mana benda ni boleh terjadi? Biru kan. Ngam ni, Mat. Tak ngam ni. Dapat jenggot tu, dia humban apa yang naik tu. Ada pelangkung kan? Alhamdulillah. Jangan lupa kita mengucapkan Alhamdulillah. Macam tu. Member dah lencun pun. Apa boleh buat? Jangan lupa follow One Strike TV, okey? Dia kali kedua ni. Berdenyut nampak ni. Mana benda ni? Aku dua benda dua celaka. Bukan target. Sabar. Tak apa, Allah nak uji tu. Kan? Allah. Popping. Popping ke casting? Sampai Tadi dah buat trolling dah, tak sangkut je. Sangkut banyak. okey, angkat sikit Jud. Jud angkat sikit. Segan angkat. Alah banyak tu cakap segan. Okey, hampir pukul 5. Barang dah kemas. Kita punya sifu. Barang pun sudah kemas. Hasil tengok, angkat sikit. Alhamdulillah ada yang ikut balik. Lepaslah segulai. Saiz Mega 888. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Okay, jumpa next trip. Ciao. Besok. Okay. Dah. Balik pukul 5. Paskat awal.